Kau balik dulu. Kau balik dulu. Kau pick up Umi. Tak apa, sekejap kau balik. Macam kau balik dulu. Kau ni takkan dah nak balik dalam keadaan macam ni. Nanti kalau panic attack kau datang lagi macam mana? Siap. Perempuan bawa kereta mesti macam gini. Cubalah bawa elok-elok sikit. Awak! Ni! Awak ni bukan mulut je tak ada insurans tau. Agaknya kata awak ni pun tak ada insurans. Kenapa orang masuk? Kenapa jalan laju? Main jalan aja. Ya, saya tahulah. Ni, sekarang ni awak pergi keluar macam itu, buat apa? Okeylah. Saya salah. Saya minta maaf, saya tak sengaja. Awak, sabar dia, sabar. Ni, macam ni. Apa kata claim insurans saya je? Insurans lambat lagi lah. Kita nak kena buat report lagi. Itu lagi, ini lagi. Tak sekarang ni. Baik singgau. Ni perempuan tak gerti bawa kereta. Ni, muka ni tak cerita bawa kereta, nampak ni? Jangan nak buat salah, apa tak nak salahkan orang. Jambil! Umi ni Noah, kawan Risa dengan Jiha. Jadi dia ada tadi itu yang alang-alang dia kata dia boleh tumpangkan Risa balik. Cik. Bang. Abang tak tahu pula adik ada kawan lelaki. Cik Marisa kan? Imam Hassan yang bagi tahu saya nama tu. Tak apa, korang borak dulu. Abang pergi panggil abang sekejap. Sekejap, Sebenarnya saya dengar mak awak ada buka pusat perlindungan kan? Awak pun terlibat sama je. Itulah sebenarnya saya datang sini pun kalau boleh saya nak jumpa mak awak nak minta pandangan dan cara macam mana nak bagi bantuan pada remaja yang bermasalah. Tapi kalau mak awak tak ada, saya tanya dekat awak boleh kan? Aku nak kenalkan sekarawan baru kita. Hai Cik Noah, nama saya Aulia. Saya join aktiviti sukarelawan ni sebab saya memang minat untuk buat kebajikan dan saya suka sangat tolong orang. Lepas tu, yang paling utama sekali, saya nak cari pengalaman untuk bekerja dengan badan NGO. Bagus. Sebab NGO kita orang memang memerlukan sukarelawan yang macam Cik Aulia lah untuk memudahkan dan melancarkan aktiviti kita orang. So saya rasa Aulia pun dah kenal Cik Arman kan? So Aulia boleh panggil saya Noah. So kalau ada apa-apa berkenaan NGO, we care, Aulia boleh tanya Arman, ataupun Aulia boleh tanya saya lah. Okey.